Coca-Cola hampir hancur sebab diorang cuba ubah resepi yang dunia sudah suka. Ini adalah kesilapan yang hampir membunuh brand paling ikonik di dunia. Pada tahun 1985, salah satu brand paling terkenal dalam sejarah dunia, brand air lah, membuat satu kesilapan besar. Satu keputusan yang hampir membuat jutaan pelanggan dia marah. Itulah Coca-Cola. Bila hari ni kita sebut Coca-Cola, kita bukan fikir tentang air gas sahaja. Ramai orang fikir ia adalah tentang family, pesta, events, taman kanak-kanak serta memori. Itulah brand positioning yang Coca-Cola dah terapkan dalam minda kita. Dan pada tahun 85, Coca-Cola fikir untuk berubah. Sebab ketika itu pesaing dia paling rapat adalah Pepsi sedang semakin kuat. Dia ingat mungkin masalah dia dah ada dekat rasa air tu. Jadi selepas dia kaji bertahun-tahun, Coca-Cola buat keputusan yang sangat berani, iaitu dia mengubah formula asal air Coca-Cola tu. Formula tu dah wujud daripada tahun 1880 lebih lagi. Dia namakan produk baru tu New Coke. Dan diorang yakin pelanggan memang akan suka dengan perubahan rasa air baru tu. Dia dah buat satu kesilapan sangat-sangat besar. Bila New Coke tu dilancarkan, reaksi pelanggan tu bukan happy tapi marah, sangat-sangat marah. Ada yang telefon company, ada yang tulis surat, ada yang beli stok lama Coca-Cola tu sebab dia takut stok lama tu akan habis selama-lamanya. Paling pelik, New Coke tu sebenarnya bukan minuman yang gagal pun daripada segi rasa. Ramai orang dalam ujian rasa tu suka je, tapi Coca-Cola ni lupa satu benda. Coca-Cola ni fikir manusia tu beli air Coca-Cola tu sebab rasa, tapi sebenarnya bukan sebab rasa. Manusia ni dia membeli sesuatu kerana ada cerita, kerana ada story yang relate dengan diri manusia tu. Manusia ni membeli kerana emosi, kerana memori. Ada yang membeli sebab sesuatu tu jadi sebahagian daripada hidup. Di barat, Coca-Cola ni bukan sekadar minuman yang ada dalam peti sejuk. Dia adalah memori keluarga, hutan keramaian, dalam momen-momen kecil. Tapi Coca-Cola dia pergi ubah benda tu. Dan bukan sekadar mengubah resepi, tetapi sebenarnya Coca-Cola dah mengubah sesuatu yang pelanggan rasa milik pelanggan tu. Dan akhirnya beberapa bulan selepas tu, Coca-Cola back semula dengan rasa dia yang asal, tetapi ubah nama sikit, Coca-Cola Classic. Dan keputusan tu menjadi salah satu titik tolak comeback paling terkenal dalam dunia marketing. Coca-Cola ni mengajar kita satu benda. Pelanggan, manusia ni bukan membeli produk sebenarnya, tetapi manusia ni, pelanggan ni sebenarnya dia membeli perasaan yang produk tu bawa. Sebab produk semua orang boleh tiru, rasa orang boleh tiru dan berubah, harga pun boleh turun naik, tetapi hubungan emosi, emotional relationship, itu yang paling susah satu brand tu nak bina. Coca-Cola hampir kehilangan semuanya bukan kerana dia tak faham produk, tetapi kerana dia lupa memahami manusia. Dan mungkin itu juga berlaku dalam hidup kita, terutama dalam tahap kewangan peribadi kita. Kadang-kadang kita sibuk nak mengejar sesuatu ilmu baru, kononnya nak cepat kaya, nak cari investment yang boleh bagi return tinggi, nak invest sana sini, konon nak profit ataupun return tahunan yang besar. Sampai kita lupa kadang-kadang kita akan lebih kaya bila kita hanya menyimpan secara konsisten je setiap bulan. Hanya menggunakan ilmu dan konsep lama, tapi still kita boleh dekat ke arah kekayaan dan kejayaan tanpa mengambil risiko besar untuk melabur dekat tempat-tempat yang kita sendiri pun tak pasti.